Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Surah Ali Imran ayat 92. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Abu Talhah adalah seorang Ansar yang paling banyak pohon kurma di Madinah. Harta yang paling dia sukai daripada harta miliknya adalah Bairuha, kebun yang berhadapan dengan Masjid Nabi SAW. Biasa masuk ke dalamnya dan meminum airnya yang segar. Ketika diturunkan ayat, kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Abu Talhah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman, kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan harta yang paling aku sukai adalah Bairuha. Pohon itu sekarang adalah sedekah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mengharapkan kebajikan dan simpanannya di sisi Allah. Wahai Rasulullah, pergunakanlah sesukamu. Nabi SAW pun bersabda, wah, itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan, namun aku melihatnya lebih baik kau sedekahkan kepada kerabatmu. Abu Talhah berkata, wahai Rasulullah, aku akan melakukannya. Abu Talhah pun membahagikan kepada kerabatnya dan anak-anak bapa saudaranya. Abdullah bin Yusuf dan Ra'uf bin Ubadah berkata, itulah harta yang menguntungkan. Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, dia berkata, aku membaca hadis Malik dengan lafaz harta yang menguntungkan. Seterusnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa orang Yahudi menemui Nabi SAW dengan membawa seorang lelaki dan seorang perempuan antara mereka yang telah berzina. Nabi SAW bertanya kepada mereka, apa yang telah kamu lakukan kepada orang yang berzina? Mereka menjawab, kami menyiram mereka berdua dan memukulnya. Nabi SAW bersabda, adakah kamu tidak mendapati hukum rejam di dalam Taurat? Mereka menjawab, kami tidak mendapatinya sesuatu pun. Abdullah bin Salam berkata kepada mereka, kamu telah berdusta. Datangkanlah Taurat kamu dan bacalah jika kamu orang yang jujur. Kemudian guru agama yang mengajarkannya kepada mereka meletakkan tangannya di atas ayat rejam. Lalu dia membaca apa yang tidak tertutup oleh tangannya tanpa membaca ayat rejam. Abdullah bin Salam segera menarik tangannya seraya berkata, apakah ini? Setelah mereka melihat hal itu, mereka menjawab, ini adalah ayat rejam. Rasulullah SAW menyuruh untuk merejam kedua-duanya berdekatan tanah perkuburan di samping masjid. Dia berkata, aku melihat lelaki itu melindungi dan menutupi wanitanya daripada lemparan batu. Seterusnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Bahawa dia berkata, sebaik-baik manusia untuk manusia adalah kamu membawa mereka dalam keadaan terbelenggu di tengkuk mereka sehingga mereka masuk Islam. Dan yang terakhir sekali, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan tentang ayat yang diturunkan dari kami ketika dua golongan daripada kami ingin bermundur kerana takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Dia berkata, kamilah dua golongan itu, Bani Harisah dan Bani Salimah. Sungguh aku tidak menyukainya. Dalam riwayat lain, Sufyan berkata, aku tidaklah senang melainkan ayat yang diturunkan seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah adalah penolong mereka. Ali Imran ayat 122. Jadi apa yang kita dengar, Allah SWT dapat kaitannya daripadanya, dan kita teruskan membaca Tabarok
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw